Apabila agama kita dihina, maka kita kena bangkit. Bila Al-Quran dipijak, kita kena pertahankan. Kita telah bersumpah demi Allah untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara yang kita sayangi. Saya Muhammad Isyraqi bin Sulaiman selaku Presiden Pertubuhan Muafakat Ayanda Negeri Perak sebagai mewakili umat Islam di negara ini merasa amat terhina dengan insiden kurang hajar seorang lelaki India yang bertindak memijak Al-Quran. Suatu tindakan tidak wajar yang tidak boleh dimaafkan. Untuk sebut namanya pun saya merasa jijik. Kita melihat isu sebegini masih lagi berulang, seolah-olah tiada kesudahan, menggambarkan betapa kebencian yang amat sangat mereka kepada agama Islam. Kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan pelajar ini dan menuntut satu tindakan dan hukuman yang maksima dikenakan ke atas beliau sebagai pengajaran yang lain. Saya sudah baca berkenaan permintaan maaf pelajar ini dengan alasan bertindak dalam keadaan marah dan dendam. Kami orang Islam kalau marah dan dendam macam mana pula? Kalau kita tengok majoriti di negara kita ini sebagai majoritinya umat Islam dan orang Melayu, sangat-sangat kurang, hampir tiada yang bertindak menghina agama-agama lain. Saya juga difahamkan tindakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi mengarahkan siasatan dan tindakan segera oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia di bawah Akta Komunikasi Multimedia 1998. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda maksima sebanyak RM500,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Pada pihak PDRM pula, kita dimaklumkan bahawa sebanyak 62 laporan daripada seluruh negara telah dibuat atas isu pijak Al-Quran ini. Mengikut Ketua Polis Pahang pula telah memaklumkan seramai 43 saksi telah dirakam percakapan bagi membantu siasatan. Difahamkan suspek pula sedang berada dalam tahanan reman sejak dari 25 Februari sehingga esok 3 Mac. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 298 Kanun Kesiasaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Isu ini ramai yang tidak berpuas hati, termasuk ramai di kalangan rakan-rakan India sendiri yang memohon agar tindakan tegas dan berat dikenakan bagi memberi pengajaran kepada orang lain di masa hadapan. Jadi selaku Presiden, maaf, dengan ini memohon pihak PDRM dan mahkamah untuk bertindak lebih tegas dan penuh integriti untuk mengendali perkara ini. Pertama, di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, penjara mandatori 3 tahun minimum sehingga 7 tahun maksima. Kami cadangkan untuk jatuhkan hukuman semaksima kepada pelajar ini atas kebidapannya. Kedua, kepada Naib Chancellor Universiti Malaya Pahang Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias yang sedang menjalankan siasatan terhadap pelajar ini supaya mengambil keputusan untuk membuang pelajar ini daripada universiti secepat yang mungkin. Seterusnya, mewujudkan satu peraturan atau undang-undang di mana seorang pelajar yang menghina atau tindakan menghina agama lain mandatori dibuang dari universiti. Peraturan ini juga diminta semua universiti dan kolej menggunakan pakaiannya sebagai pengajaran kepada pelajar universiti dan kolej seluruh Malaysia. Ketiga, sekiranya ada hukuman yang lebih berat dari di atas, maka mohon digunakan, sebab impak daripada insiden ini telah meletakkan hubungan yang baik antara kaum di negara ini. Untuk menjaga keharmonian kaum,
Akhir kata kepada semua ahli berbaiat di negeri Perak, saya mohon harap bersabar dan jangan bertindak sendiri. Kita masih ada undang-undang.